Pada awalnya saya tak pernah tahu kewujudan Palapis dan saya ternampak UMK ada buat promotion dekat dalam media mereka. Lepas dia masuk UMK, saya terus memang minat. Saya nak cuba, saya nak cabar diri saya juga sebenarnya sebab saya tak pernah terdedah dengan karya lasak macam ni. Saya tak ada peluang macam tu sebab saya pun tak ada family yang ada latar belakang askar. Perubahan apabila saya masuk Palapis, saya rasa saya mampu mengambil keputusan secara rasional, cara bekerja yang profesional dalam satu kumpulan. Dalam Palapis ni bukan tertumpu kepada ketenteraan sahaja, tapi kita secara tak langsung akan membentuk diri kita dalam pelbagai bidang. Bila kita masuk dalam bidang pekerjaan kita one day, di mana-mana bahagian pun kita dah mampu untuk adapt dengan segala pressure dan mampu mengawal emosi, mental dan fizikal kita. Saya insya-Allah saya tetap akan meneruskan perkhidmatan saya dalam PSS TLDM dan dalam masa yang sama saya juga ingin menceburi bidang saya sendiri, media yang memang saya minat. Tetapi sekiranya tiada peluang dalam media, memang keutamaan saya adalah dalam PSS TLDM dan jika diberi kesempatan kesihatan yang baik, insya-Allah akan sambung ke pegawai tetap.